Uh, ini punca, antara punca kalau kita tengok ni dia berbuntil. Lama sudah tidak ke ladang, tinggi rumput dari lalang. Lama tak ku pandang, hati tak senang. Lama tak ku pandang, hati tak senang. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam, rasa dah bimbang. Okey, jom. Hari ni saya nak tunjuk kepada anda masalah pokok. Kenapa pokok buah tin saya kalau dulunya buahnya sangat cantik, sangat lebat, sangat manis, rajin berbuah, tetapi sekarang pokok itu ada yang mati, hidup segan mati tak mahu, dan ada yang kurang memuaskan. Jadi kita nak bedah siasat, kita nak tahu apa punca sebenar yang berlaku pada pokok ini. Jom ikut saya. Ini dia pokok buah tin saya. Ini varieti Iraqi ya. Kalau nak ikutkan di keliling rumah saya dulu ada 13 jenis ataupun 13 varieti buah tin. Sekarang tinggal Iraqi yang agak kuat sikit lah dibandingkan dengan varieti-varieti lain yang mudah ditanam, mudah berbuah, rajin berbuah. Tetapi walau bagaimanapun juga terkesan mungkin disebabkan oleh faktor akar ataupun tanah. Kita nak tahu, kita akan serongkat tanah nanti. Jadi kita nak tengok apa masalah sebenar yang berlaku pada tanah. Tak perlu racun berlebihan, cukup alam jadi teman. Kita nak tengok bacaan pH dia. Kalau kita tengok pH dia kat sini bawah tu hampir 7 pH. Okay, sekarang kita nak siasat bahagian bawah tanah ni, akar. Nak tengok akar dia. Bukan ini cara kita, ini cara kita. Beri makan bukan sekadar. Batu. Hari demi hari kita usaha, walau panas hujan melanda. Tanah ini. Ni akar yang rosak akar ni dah reput, dia dah tanggal, maknanya dah lama, dia rosak dah lama. Nampak akar yang rosak. Ini punca, antara punca kalau kita tengok ni dia berbuntil. Ini tak kritikal sangat, dia kalau lagi kritikal ni semua banyak berbuntil-buntil. Okey, ini dia. So nutrien air dia akan sangkut kat sini. Dia lepas sikit je ke pokok. Jadi pokok tak cukup makanan, dan sebab itu pokok kita ni kadang hidup segan mati tak mahu, ataupun kurus, ataupun paling kritikal lagi pokok akan mati. Jadi apa yang kita buat, kita kena rawat pokok ni. Kita rawat. Sementara tu saya akan gemburkan dulu tanah di kelilingnya. Ada ni. Nampak ni akar dia. Ni akar yang rosak. Okey, untuk rawatan akar dan juga tanah kita akan gunakan yang ni, Myco Gold. Myco Gold ni kalau pokok seperti pokok tin ni, kalau pokok buah-buahan pokok ataupun pokok yang belum matang, ataupun pokok-pokok yang di atas tanah macam ni, dia sekali kita buat rawatan tu lebih kurang, kalau pokok dah besar macam ni, lebih kurang dalam 50 ke 100 gram. Dan kita tengok kanopi bawah daun pokok ni, ujung ni,
Sebenarnya akar dia sampai ke sinilah, kawasan situ. So kita akan buat lubang. Kalau pokok macam ni saya akan buat 5 lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5, di mana setiap lubang tu saya akan masukkan dalam 20 gram. 20 gram. Jadi kalau 20 gram, 5 100 gram lah pokok ni. Okey, ini Agricare Bioorganic. Ini merupakan bahan organik yang mengandungi mikrob berfaedah. Dia sebagai perapi tanah dan juga sebagai sungkupan media penanaman. Okay. Untuk microgold kita akan buat, first kita akan buat lubang terlebih dahulu di keliling pokok. Jadi teman, baja organik jadi jalan. Hidupkan tanah, hidupkan tanaman. kali sikit nampak cerita akan buat daun pun ceria. Dan nasihat bukan ini cara kita, ini cara kita. Beri makan bukan sekadar, Itu timbusan. hari demi hari kita usaha. Walau panas hujan melanda, tanah ini tetap setia. Asal kita jaga dia, dari tanah kita hidup. Jangan lupa asal usul, akar kuat hasil pun cukup. Bumi senyum, rezeki pun masuk. Asal kita jaga dia, dari tanah kita hidup. Jangan lupa asal usul, akar kuat hasil pun cukup. Okey, untuk Agricare Bioorganic, cara penggunaan dia kalau pokok macam ni lebih kurang dalam 3 sudu. Kalau ini 2 sudu lah, 2 sudu. Nanti saya akan tambah sikit lagi. Dan kita akan tabur di keliling tempat yang saya dah gempurkan tadi. Hidupkan tanah, hidupkan tanaman. Okey, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Untuk anda yang menonton, sila subscribe video-video saya ini. InsyaAllah saya akan update lagi untuk hasil atau resultnya. Jadi selamat menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.